Orang pula kata dia tak sedar diri, gila, macam-macam lah yang duk kata. Benda ni start lepas Perang Dunia Kedua. Pakcik Andor ni nampak ramai orang yang duk beratur dekat kedai mi semata-mata untuk dapatkan semangkuk mi. So dia dapat ilham untuk buat mi, tapi orang pula kata dia tak sedar diri, gila, macam-macam lah yang duk kata. So apa benda yang Pakcik Andor ni buat? Dia pekakkan je telinga and dia start buat mi segera yang dia nak tu dekat bangsal belakang rumah dia. Tapi proses R&D dia ni renyah sikit. Dia dah try kukus, tak jalan. Dia try jemur pun tak jalan juga. Suatu hari tu dia nampak wife dia tengah goreng tempura. Dengan cara wife dia goreng tu, dia nampak air tu lagi cepat hilang and tempura tu terawet. Tapi mula-mula dia tak nak ambil inspirasi tu. Mana mungkin perempuan selalu betul, tambah-tambah bini pula. Tapi at last dia try juga. Result dia memang jadi macam mana yang Pakcik Andor ni nak. Maka terjadilah first chicken ramen in the world. Tapi lepas tu cerita dia tak berapa nak syok sikit. Barang baru ni orang tak berapa nak terima. Dia ingat balik tujuan asal dia. Dia nak orang jimat masa and boleh makan time emergency. So dia pergilah educate orang-orang dia, settle satu masalah.